Cegah nyanyuk sebelum derita. You all sedar tak tentang penyakit nyanyuk yang telah mencakupi 10 hingga 14% dari populasi warga emas di Malaysia? Nyanyuk bukan disebabkan oleh penuaan atau penyakit yang berkaitan dengan perubahan fisiologi. Kerana individu yang sihat dan terjaga kesihatannya tak akan mengalami nyanyuk. Kalau tak nak tengok mak ayah nyanyuk awal atau kita sendiri memasuki era itu, video ni wajib you all tengok sampai habis. Video ni bukan hanya untuk warga emas tetapi juga untuk kita sebagai preparation sebelum memasuki era tersebut. Tambahan sekarang dengan multiple ubatan rawatan penyakit kronik, pendedahan kepada stres melampau terhadap sel-sel badan dan otak serta kurangnya awareness terhadap gaya hidup sihat, keberangkalian untuk nyanyuk memang tinggi. Guys, mak ayah kita makin berusia kan? Jangan tunggu dah nyanyuk baru nak risau. Okey, 5 aktiviti wajib warga emas kena buat untuk elak nyanyuk. Sebenarnya banyak je, tapi ini sebahagian yang mudah untuk dipraktiskan. 5 langkah ni simple, tapi power yang wajib buat. Yang pertama, senaman ringan seperti jalan kaki atau brisk walk 20 minit sehari pun dah cukup. Yang kedua, main permainan yang merangsang otak, contoh Sudoku, teka silang kata atau mahirkan makhraj huruf dan tajwid dalam bacaan Al-Quran. Semua ni kasih otak berpeluh. Membaca buku ilmiah. Yang ketiga, belajar benda baru, contoh belajar guna phone mudah untuk keselamatan dan elak kena scam. Join kelas memasak atau pertukangan ringan. Yang keempat, join aktiviti sosial. Jangan duduk rumah sorang-sorang, join aktiviti community. Jika berkemampuan, keluarlah dari persekitaran biasa yang kita duduki. Makanan berkhasiat. Kena kurangkan atau stop manis. Lebihkan sayuran dan ikan. Serta awasi pemberian suplemen alami yang terbukti selamat. Ingat, nyanyuk bukan takdir tapi pilihan gaya hidup kita. Kak Ros suggest untuk you all follow dan repost video ni supaya lebih ramai anak-anak tahu cara nak ngelak nyanyuk. Terutama di zaman sekarang di mana manusia terlalu sibuk. Sibuk segala-galanya hinggakan makanan pun banyak kategori fast food dan tiada masa untuk bersembang secara berdepan. Semoga sharing kita sekarang akan jadi saham untuk kita semua bertemu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Assalamualaikum.